Plaza iaitu isu keresahan akhlak. Baiklah, kami ada 3 orang untuk menanyakan soalan. Yang pertama, apakah pandangan anda semua tentang pergaulan bebas dalam kalangan pelajar? Pergaulan bebas dalam kalangan pelajar, bagi saya dia satu perkara yang agak memisingkan lah, terutama sekali di masa sekarang dalam pelajar ini kita sebenarnya membawa bukan kata nama institut saja, kita sebenarnya membawa nama dan harga diri kita. Jadi bila kita bergaul bebas, berlainan jantina, berkemurim dan sebagainya, perkara itu tentunya akan memberikan impak yang buruk kepada diri kita, terutama dari segi akhlak dan juga rohaniah besar. Jadi pada pandangan saudara, apakah faktor utama yang menyebabkan pergaulan bebas yang berlaku dalam kalangan pelajar? Baik, terima kasih saudari. Bagi saya, faktor utama kenapa pergaulan bebas ni semakin menjadi orang kata normalisasi, kerana mereka tidak kisah ataupun orang kata tak cara. Maknanya kalau kita nak berkawan tu kita boleh kawan dengan siapa-siapa tanpa ada batasan lah. Jadi perkara ini yang perlu kita cakna, perlu kita atasi dengan kadar segera. Terima kasih. Jadi, pada pandangan anda semua sebagai seorang guru yang berakhlak, apakah carangannya untuk mengatasi masalah isu kerumun akhlak ini dalam kalangan pelajar IPG? Terima kasih atas soalan yang diutarakan. Jadi bagi saya, kita kena kembali kepada asas, iaitu kita buatlah satu camp yang edaran kita lah. Contohnya kalau kat Institut Bahasa, kita ada camp asal yang di mana kita mendekatkan jiwa kita kepada rohani. Daripada situ kita dapat membentuk akhlak kita. Baiklah, terima kasih kepada pendapat saudara yang pada situ. Itu sahaja dari kami. Pandangan Tuan terhadap pergaulan bebas dalam kalangan pelajar. Okey, pada saya pergaulan itu penting. Pergaulan itu penting untuk kamu bertukar-tukar idea. Okey, jadi yang tak bolehnya pergaulan bebas lah. Itu pergaulan yang rentetan daripada perbincangan, ada pula lepas tu couple-couple atau pasangan lelaki perempuan akan pergi ke satu sudut yang lain yang membuat perbincangan mereka sendiri. Itu kalau memang perlu dielakkan lah. Tapi pergaulan untuk berbincang, untuk mendapatkan idea dalam subjek yang kamu pelajari, itu sangat-sangat perlu untuk kita bertukar-tukar pandangan antara satu sama lain. Okey. Jadi pergaulan bebas ni satu, dia menyebabkan salah satu pada kebutuhan akhlak lah di kalangan generasi sekarang ni. Okey.